part of our national agenda on ENMS, Agenda National Malaysia Sihat. You're not just part, it's an important, it's one among the most critical, a strategic approach dalam khasnya menanamkan pembudayaan hidup sihat ini bermula daripada anak-anak. Saya dengan sukacitanya merasmikan penutup Gembara Sihat Sejahtera Happily bersama Didi and Friends Zon Pantai Timur serta pelancaran pakej Happily di Zon Kajang TV. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didi Nana Jaja, Didi Nana Jaja. Meluas lagi apa itu untuk jaga kebersihan ke, dari segi kesihatan ke, diorang dapat belajar dengan lebih luas daripada yang tak tahu terus jadi tahu. So hari ini sepanjang untuk program Didi and Friends Happily sangat best, sangat menarik, pengisian sangat mampan, which is ada banyak aktiviti-aktiviti yang menarik kat sini, and semua anak-anak daripada negeri Kelantan sangat supporting, daripada tim Didi and Friends sangat best. Terima kasih kepada KKM pihak Happily atas penganjuran bersama untuk Kembara Sihat Sejahtera Happily bersama Didi and Friends di KB Mall Kota Baru, Kelantan. Sambutan sangat menggalakkan, kita dapat ramai pengunjung. InsyaAllah target utama kami untuk mengajar kesihatan budaya hidup sihat pada anak-anak di negeri Kelantan tercapai, insyaAllah. Sambutan sangat memuaskan. Saya nampak ramai sangat penglibatan daripada warga-warga Kota Baru datang bersama-sama di KB Mall bersama meraihkan kempen Happily kali ini, dan sangat meriah. Terima kasih orang Kelantan. Terima kasih Mama dan